Berapa ramai di antara anda yang rasa penat? Penat bekerja keras, penat berusaha, penat mengejar sesuatu yang anda inginkan, tetapi ia seolah-olah semakin jauh dari genggaman. Kita diajar sejak kecil bahawa untuk berjaya kita perlu berusaha lebih gigih, mengawal setiap butiran dan memaksa hasil yang kita mahu. Budaya hustle memberitahu kita untuk tidak pernah berhenti. Tetapi bagaimana jika saya katakan cara ini sebenarnya salah? Bagaimana jika usaha gigih anda yang penuh terdesak itu adalah punca utama? Mengapa impian anda masih belum menjadi kenyataan? Inilah paradoks usaha. Semakin kuat anda cuba untuk mewujudkan sesuatu, anda sebenarnya sedang menghantar satu isyarat yang sangat jelas kepada alam semesta dan isyarat kekurangan. Anda menjerit pada tahap frekuensi, saya tidak ada ini, saya perlukan ini, hidup saya tidak lengkap tanpanya. Dan alam semesta yang berfungsi seperti sebuah cermin gergasi hanya memantulkan kembali kepada anda keadaan kekurangan itu. Ia tidak memantulkan apa yang anda jeritkan, ia memantulkan keadaan diri anda. Kejayaan besar dalam hidup, ilham yang mengubah dunia atau pertemuan yang anda nantikan selalunya tidak berlaku ketika anda sedang berhempas pulas. Ia muncul dalam detik-detik hening, ketika anda berhenti berlawan, melepaskan kawalan dan berserah. Ramai yang salah faham tentang konsep penyerahan diri. Mereka fikir ia bermaksud putus asa, apatis atau tidak berbuat apa-apa. Ini adalah satu kesilapan besar. Penyerahan diri dalam konteks ini bukanlah satu keadaan pasif. Ia adalah satu keadaan koheren yang sangat aktif. Koheren bermaksud selaras. Ia adalah tindakan berani untuk merasai perasaan seolah-olah hajat anda sudah pun termakbul di sini dan sekarang. Ia adalah tentang menyelaraskan frekuensi tenaga anda dengan realiti yang anda inginkan, bukannya duduk menunggu ia jatuh dari langit. Anda berhenti menjadi pengemis yang meminta dan mula menjadi raja yang menerima. Anda tidak lagi mengejar rama-rama itu. Sebaliknya, anda membina sebuah taman yang indah di dalam diri anda dan rama-rama itu akan datang kepada anda dengan sendirinya. Ini bukan fantasi. Ini adalah cara alam semesta beroperasi pada tahap paling asas. Sains kini mula mengesahkan apa yang telah diajar oleh ajaran kuno sejak beribu tahun. Dari sudut neuroscience, apabila anda berada dalam keadaan tertekan dan berusaha secara paksa, anda mengaktifkan sistem saraf simpatetik atau mod lawan atau lari. Dalam keadaan ini, badan anda dibanjiri dengan hormon stres seperti kortizol. Persepsi anda menjadi sempit, anda hanya fokus pada masalah, pada ancaman, pada apa yang tidak kena. Kreativiti anda tersekat. Anda tidak dapat melihat jalan penyelesaian baru atau peluang yang mungkin berada betul-betul di hadapan mata anda. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan tenang, berserah dan bersyukur, anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik. Ini adalah mod rehat dan pulih. Dalam keadaan ini, gelombang otak anda menjadi lebih koheren, jantung dan otak anda berhubung secara harmoni. Kesedaran anda berkembang. Anda menjadi lebih kreatif, lebih intuitif. Dari perspektif fizik kuantum, ini lebih menakjubkan. Medan kuantum adalah lautan segala kemungkinan yang tidak terhingga. Sebagai pemerhati, keadaan tenaga andalah yang memilih ataupun collapsing satu kemungkinan daripada lautan itu menjadi realiti. Seorang pemerhati yang kalut, terdesak dan tidak koheren akan kolaps realiti yang juga kalut dan tidak memuaskan. Manakala seorang pemerhati yang tenang, selaras dan koheren akan kolaps realiti yang selaras dengan keadaan dalamannya. Anda secara literal membentuk realiti dengan keadaan kewujudan anda. Jadi, adakah ini bermakna anda hanya perlu duduk dan tidak berbuat apa-apa? Tidak sama sekali.
Kuncinya terletak pada perbezaan antara usaha paksa dan tindakan berinspirasi. Usaha paksa datang dari fikiran. Ia lahir daripada ketakutan, keraguan dan perasaan saya tidak cukup. Ia terasa berat, memenatkan dan anda sering mempersoalkan setiap langkah. Ia menghantar isyarat kekurangan. Tindakan berinspirasi pula datang dari hati, dari keadaan selaras. Ia muncul secara semula. Jadi apabila anda telah berjaya merasai perasaan hajat anda tercapai, ia terasa ringan, mudah dan mengujakan. Ia bukan sesuatu yang anda paksa diri untuk lakukan, tetapi sesuatu yang anda rasa terdorong untuk lakukan. Ia adalah langkah seterusnya yang logik dan penuh kegembiraan. Contohnya, daripada menghantar 100 resume dengan perasaan terdesak, anda mungkin tiba-tiba rasa terdorong untuk menelefon seorang kawan lama. Dan perbualan itu membawa kepada peluang pekerjaan impian anda. Kuncinya adalah jangan bertindak untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, capai keadaan kewujudan itu dahulu dan kemudian bertindak dari tempat itu. Jadilah orang yang berjaya itu sekarang dan kemudian ambil tindakan yang akan diambil oleh orang itu. Apabila anda berhenti mencuba dan mula menjadi, sesuatu yang ajaib berlaku. Medan tenaga peribadi anda yang kini bergetar pada frekuensi yang koheren dan selaras mula berinteraksi dengan medan kuantum di sekeliling anda melalui satu proses yang dipanggil resonance atau entrainment. Sama seperti dua garpu tala yang dilaraskan pada frekuensi yang sama. Jika satu bergetar, yang satu lagi akan mula bergetar secara spontan. Medan tenaga anda mula mengajar atau menyelaraskan medan di sekeliling anda untuk bergetar pada frekuensi yang sama. Hasilnya, realiti di sekeliling anda mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi dalaman anda. Anda mula mengalami apa yang dipanggil synchronicity, kebetulan yang bermakna. Orang yang tepat muncul pada masa yang tepat. Anda terdengar perbualan yang memberikan jawapan yang anda cari. Peluang yang anda tidak pernah bayangkan tiba-tiba terbuka. Ini bukan nasib atau kebetulan. Ini adalah fizik. Ini adalah undang-undang resonans yang sedang beroperasi. Alam semesta tidak memberi anda apa yang anda mahu. Ia memberi anda siapa diri anda. Apabila anda mengubah siapa diri anda pada tahap tenaga, seluruh dunia luaran anda tiada pilihan selain berubah untuk memantulkannya kembali. Ajaran kerohanian kuno sering bercakap tentang kesatuan atau oneness. Idea bahawa tiada pemisahan antara pemerhati dan yang diperhatikan. Fizik kuantum kini menunjukkan kepada kita mekanisme di sebaliknya. Medan dalaman anda dan medan luaran anda adalah satu medan yang sama. Ubah yang di dalam dan yang di luar pasti akan menurut. Satu lagi perangkap besar dalam proses ini ialah keinginan kita untuk melihat keseluruhan peta perjalanan sebelum kita mula melangkah. Kita mahu tahu bagaimana ia akan berlaku, bila ia akan berlaku dan setiap langkah di sepanjang jalan. Tetapi alam semesta tidak berfungsi begitu. Proses manifestasi sengaja direka untuk tidak linear dan tidak telus sepenuhnya. Alam semesta memberikan anda serpihan atau kepingan puzzle, bukan gambar penuh di atas kotak. Ia memberikan anda satu petunjuk, satu idea, satu pertemuan sinkronistik. Tugas anda bukanlah untuk cuba menyusun keseluruhan gambar itu secara paksa. Itu hanya akan mencipta kekecewaan dan rintangan. Kemahiran sebenar adalah untuk mempercayai proses itu dan bergerak ke hadapan dengan maklumat yang tidak lengkap. Ambil kepingan puzzle yang diberikan, hargainya dan ambil langkah seterusnya yang diilhamkan daripadanya. Dengan berbuat demikian, kepingan seterusnya akan muncul. Dan kemudian yang seterusnya. Laluan itu terbina di hadapan anda, bukan terbentang sepenuhnya dari awal.
Kepercayaan adalah bahan api yang membolehkan anda berjalan di atas jambatan yang sedang dibina di bawah tapak kaki anda. Cuba memaksa untuk melihat keseluruhan gambaran adalah satu lagi bentuk kawalan dan isyarat ketidakpercayaan kepada alam semesta. Jadi, bagaimana kita mahu menstabilkan keadaan kewujudan yang baru ini? Kerana cabaran terbesar bukanlah untuk merasainya sekali, tetapi untuk menjadikannya keadaan dominan kita. Di sinilah peranan minda separuh-sedar menjadi sangat penting. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari dikawal oleh program-program di dalam minda separuh-sedar. Program-program ini dibina sejak zaman kanak-kanak berdasarkan pengalaman dan emosi masa lalu kita. Jika anda telah hidup selama 30 tahun dengan program hidup ini susah, saya tidak layak, atau saya perlu berjuang untuk segala-galanya, maka minda separuh-sedar anda akan secara automatik mensabotaj sebarang percubaan untuk merasa mudah dan layak. Ia akan mencipta pemikiran ragu-ragu dan emosi takut untuk menarik anda kembali ke keadaan yang biasa. Inilah sebabnya mengapa meditasi dan amalan kesedaran adalah sangat penting. Ia membolehkan anda melangkaui minda analytical yang bising dan mengakses sistem operasi minda separuh sedar anda. Dalam keadaan meditasi yang mendalam, anda boleh mula menanam benih perasaan dan kepercayaan baru. Anda boleh melatih badan anda secara emosi untuk merasai bagaimana rasanya memiliki apa yang anda inginkan sehingga ia menjadi biasa. Epigenetik pula menunjukkan bahawa emosi yang berulang-ulang seperti kesyukuran dan kegembiraan boleh menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, secara literal menghidupkan jen-jen baru dan mematikan jen-jen lama yang berkaitan dengan stres dan penyakit. Anda bukan sahaja mengubah minda anda sedang mengubah biologi anda untuk menjadi orang yang baru. Kesimpulannya, perjalanan untuk mewujudkan impian anda bukanlah satu perlumbaan atau peperangan. Ia adalah satu tarian. Ia adalah tentang berhenti menolak sungai dan sebaliknya belajar untuk mengikut arusnya. Manifestasi adalah fungsi resonance, bukan paksaan. Peralihan terbesar yang perlu anda lakukan adalah dari mencuba kepada menjadi, dari paksaan kepada aliran. Ini bukan sekadar tentang mendapatkan perkara yang anda inginkan. Ini adalah tentang menyedari kembali kuasa sebenar anda sebagai pencipta sedar realiti anda. Ia adalah tentang menjalani kehidupan yang penuh dengan kemudahan, kegembiraan dan keajaiban, bukannya perjuangan yang tidak berkesudahan. Nilai sebenar bukanlah pada destinasi tetapi pada siapa anda menjadi dalam proses itu. Untuk memulakan anjakan ini sekarang, saya ingin anda lakukan satu perkara. Saya mahu anda membenamkan prinsip ini ke dalam setiap sel badan anda dengan satu pengisytiharan yang mudah tetapi sangat berkuasa. Ucapkan ia dengan kuat atau di dalam hati tetapi rasainya dengan sepenuh jiwa. Pengisytiharan itu ialah, saya izinkan ia menjadi mudah. Ulang sekali lagi, saya izinkan ia menjadi mudah. Frasa ini adalah kunci yang membuka pintu rintangan dan membolehkan tenaga alam semesta mengalir melalui anda, bukan menentang anda. Untuk menguatkan lagi niat ini, tuliskan di ruangan komen di bawah. Saya izinkan ia menjadi mudah. Biar kita cipta satu gelombang tenaga koheren bersama-sama dan saksikan bagaimana realiti mula berubah untuk kita semua.